Dah 3 hari lah sebenarnya aku tengok cerita Mission Impossible Dead Reckoning. Filem terbaru daripada franchise Mission Impossible, sambungan daripada Mission Impossible apa sebelum ni, Mission Impossible Dead Reckoning. Yang terbaru ni Final Reckoning. Aku dah tengok ramai-ramai dengan family aku apa semua. So, adakah berbaloi untuk korang spend hampir 3 jam dalam panggung wayang? Okay, inilah filem. Kalau korang tanya aku, as a orang biasa, orang awam yang tengok filem ni, and agak, bukanlah nak kata aku minat Tom Cruise, tapi aku dilahirkan dan dibesarkan dalam era Tom Cruise lah. Maksudnya kalau kita pergi movie, kita tengok Tom Cruise time tu dia tengah Mission Impossible 3, 4, 5 tu kan. So Tom Cruise pun dah masuk 60 ke 70 60 lebih kot. Dia still buat stunt-stunt yang gila kat dalam movie dia.